Guys, kalau nak cari mall yang ada 300 buah kedai dan butik yang best-best dan macam-macam lagi, macam Jaya Grocer, Decathlon, Empire Sushi, Tongbol, Zeus, dan macam-macam lagi. Shopping mall dekat sini ada 4 tingkat. Siap ada rooftop community yang boleh buat macam-macam aktiviti. Ada taman tema air yang free ni, boleh bawa anak-anak mandi. Dekat atas ni juga ada garden yang kau boleh lepak-lepak, ambil-ambil gambar, santai-santai dengan family, dengan kawan. Dan kalau nak tahu, dekat sini ada IKEA tau. IKEA Tebrau. IKEA kat sini best lah. Nampak besar dan cantik. Susunan dia pun kalau nak compare dengan 3 yang lain tu macam lagi best lah. Sekarang ni ada 6 of Wonders tau. Ada macam-macam hadiah bernilai RM40,000 untuk dimenangi. Yang ni memang best. Termasuklah kelengkapan rumah, aksesori dan macam-macam lagi. Cara dia mudah je. Korang spend je minimum RM200, maksimum 3 receipt tau. Dan berpeluang untuk bermain dengan advent calendar. Yang ni daily prizes tau. Terus bawa balik. Kan nak masuk Christmas ni. Sebenarnya 6 of Wonders ni juga, korang jangan lupa untuk pergi ke Santa Village Festival. Deko dekat level 1 main atrium. Yang ni dekat pintu utama tau. Beli dekat mana-mana butik dan kedai dalam Topen Shopping Center ni, lepas tu boleh dapat free gift wrapping. Masa ni lah nak beli hadiah hujung tahun untuk kawan-kawan, crush, pasangan, family tersayang. Senang beli 2 sekali je, wife dengan crush. Yang ni pula korang bookmark kalender siap-siap. Dekat sini nanti ada New Year Countdown Concert tau. For sure lah, bunga api mesti meriah punya. Jadi orang-orang JB, orang Singapura, jom kita memeriahkan lagi Topen Shopping Center. Datang sini, enjoy suasana The Santa Village. Shopping dan menang bermacam-macam hadiah. Sementara Topen Shopping Center punya 6 of Wonder ni, korang tengah mencari tempat nak countdown juga kan? Tak payah cari dah. Dah jumpa dah. Boleh datang dekat Topen Shopping Center yang ni dekat Tebrau, Johor Bahru. Jom.